Okey. Kat sini kita ada wish 360 inspection, RPM rendah, tinggal 3-4 hari kereta tak boleh start, kena jump start. Ni wish ni. So kita nak tanakkan troubleshoot untuk kereta ni lah. Abang ni handle lah, memang si foreman yang handle untuk troubleshoot dengan senior foreman. Troubleshoot kenapa RPM rendah, lepas tu kenapa kena jump start. Mileage 200k. Mileage 200k normal macam ni bang, RPM rendah. Pengalaman abang? Kalau timing rendah ni ada beberapa faktor. Tapi rasanya yang timing rendah ni disebabkan bateri dia kong. Bila jump start, timing akan lari. Itulah. Tengah test. Bukan. So kalau korang hadapi masalah yang macam kereta ni hadap, boleh je link kat bio, book appointment sekarang. Masalah RPM rendah, ikut pengalaman kita orang boleh je abang ni settlekan. Okay, boleh like, follow, komen dengan share video ni. Semoga bermanfaat. Contohlah appointment yang masuk. So korang kena book appointment. Jangan terus terjah sebab bengkel ni penuh. Tengok penuh pun. Bukan kita nak tipu. Dua ni pun tengah keluar test. Ni tengah keluar test Audi. Ini nak masuk. Nampak? Penuh. Book appointment sekarang. Link kat bio.